여인인 너를 뭐라 부르면 좋겠느냐? 라온입니다. Hai semua, pintu rezeki Allah terbuka lagi. Misi mencari dana bagi mewakili ke negara Lee Min Ho, BTS dan Blackpink, South Korea. Alhamdulillah, jemputan dari syarikat terkemuka kosmetik COSRX, direct invitation from the CEO and founder Mr. Jun Seng Hon. Sampai-sampai rasa macam VVIP sebab staf berbaris tunggu, siap dengan red carpet, walhal saya ni PA je kepada duta sebenar COSRX, wanita luar biasa Bella Astila. COSRX annual sales in 2024 reached 2 billion ringgit and has entered 10,000 stores worldwide. Wow, they spent close to a year on R&D for each product. Simply superb. Sejak 6 bulan yang lepas, saya telah berjaya sumbangkan lebih 2 juta ringgit ke Parlimen Muar. I will never stop finding new innovative ways to help the underprivileged in Muar. So nantikan video-video kolaborasi kami bersama COSRX di Korea. Sekian, saya Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar yang bekerja dan... Apa yang buat Bella macam nak rajin balik guna skincare, nak buat skincare rutin ni, sebab Bella tengok muka Bisa Saddiq, saya tengok muka dia flawless. Wow. So macam, tak boleh jadi ni. Tolong rekod saya ni. Sebab nanti jangan bandingkan saya dengan Lee Min Ho. Saya ganti. Taklah, you jauh lebih handsome daripada Lee Min Ho. Wow, ini mahal ni. Tolong rekod tu boleh. Tu kena rekod. Dulu, saya simpan archive. Dulu banyak gambar Lee Min Ho kat phone saya. Sekarang banyak gambar YB. Amboi. Dia kena macam, dia Lee Min Ho. Ya, dia dua orang, Lee Min Ho dengan Afgan. So dia kena macam kulit cerah. Tapi dua-dua tu dah terpelanting lah kalau ada YB Syed Saddiq. Dia tidak cakap benda ni kat saya sebelum ni, tapi tak apa. Boleh tolong rekod kan? Dah rekod. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.